Untuk akhir sekali, selepas penerangan mengenai bahan-bahan dalam EduSensory Box, EduSensory Box juga menyediakan carta untuk ibu bapa melihat perkembangan anak-anak. EduSensory Box menyediakan carta prestasi sensori, carta aktiviti dan juga menyediakan pelekat. Mengenai carta bintang aktiviti, ibu bapa boleh memberi anak-anak pelekat sekiranya mereka selesai melakukan tugasan-tugasan seperti berikut. Antaranya bangun pagi, gosok gigi, kemudian ada juga aktiviti seperti menyusun barang atau permainan selepas digunakan. Seterusnya cara mereka memberi ataupun memberi reaksi secara emosi. Jadi ibu bapa boleh memberi mereka pelekat supaya mereka lebih gembira untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Baik, yang seterusnya kita menyediakan carta progres sensori, yang mana ini adalah penilaian melibatkan bahan-bahan yang EduSensory sediakan. Antaranya kategori sensori yang perlu dinilai oleh ibu bapa adalah sensori sentuhan, sensori pendengaran, sensori penglihatan, sensori penghidungan, sensori mulut dan juga sensori emosi dan juga sosial. Jadi di sini kami sediakan penilaian melalui emoji, yang mana pada setiap hari ibu bapa boleh bulatkan atau tikkan kepada emoji-emoji yang berkenaan. Sebagai contoh, senyum tanda baik, sederhana, muka sederhana sebagai sederhana, dan seterusnya muka sedih iaitu perlukan bantuan lah. Jadi ibu bapa boleh melihat perkembangan anak-anak anda untuk memastikan progres anak anda lebih meningkat.